Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Fikrah daripada Minda ke Masa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita seperti biasa setiap kali siri podcast yang kita adakan, kita akan membincangkan pelbagai isu-isu semasa yang dekat dengan rakyat daripada sudut santai dan penuh dengan isi dan pemikiran yang kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton secara langsung pada malam ni. Baik, untuk episod pada kali ini kita nak kupaskan satu tajuk, satu topik yang saya rasa sangat dekat dengan kita semua. Lagi-lagi rakyat Marhain ataupun B40 yang mungkin terkesan dengan ekonomi sekarang ni. So kita nak membincangkan sedikit, mungkin berat sedikit perbincangan kita pada malam ini. Jadi kita akan kongsikan satu tajuk yang kita akan bincangkan, kita akan kupaskan tajuk iaitu kesan krisis ekonomi global kepada rakyat Malaysia. So tuan-tuan dan puan-puan yang menonton secara langsung pada malam ini mungkin boleh stay sampai habis. Banyak input-input, banyak ilmu-ilmu, maklumat-maklumat yang kita akan kongsikan dan kita bawakan kepada anda semua. Seorang panel. Kejap lagi saya nak kenalkan. Baik. Sebelum tu saya nak minta anda semua untuk tekan butang subscribe, tekan butang like ataupun komen. Share video ni, share supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat podcast kita pada malam ini. Kita nak pastikan podcast ini dapat disebar luaskan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Tajuk kita pada malam ni sangat dia berat, tapi kita akan cuba nampak kaedahnya santai sebab dia melibatkan ekonomi. Jadi bila ekonomi kita, negara kita ni, dia sekarang ni bukan negara kita je tapi negara luar yang tidak menentu, yang terkesan adalah rakyat macam kita ni. Pasti akan terkesan, mesti akan ada kenaikan harga barang, kos sara hidup pun akan meningkat, peluang pekerjaan pun mungkin kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada peluang-peluang pekerjaan sehinggalah kepada kehidupan harian kita. Jadi pada malam ni kita nak anda semua, kita semua fahami apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana kesannya kepada kita semua. Bila kesan ekonomi global tu, apa kesannya kepada kita? Jadi pada malam ni kita bersama dengan Dr. Nazri Mansor. Selamat datang Doktor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang bersama-sama dengan kami pada malam ni Doktor. Terima kasih Saudara Iqmal. Ya, baik. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, banyak soalan-soalan saya nak tanya dengan Doktor pada malam ni. Mungkin Doktor boleh perkenalkan sedikit latar belakang dan bidang Doktor kepada para penonton yang menonton kita pada malam ni. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqmal. Saya Ahmad Nazri bin Mansor, seorang perunding pembangunan sumber manusia, dan saya juga terlibat dalam menganalisa tentang ekonomi Islam. Jadi saya telah diundang ke podcast Fikrah untuk mengupas tajuk kesan krisis tenaga global terhadap rakyat Malaysia. Ya, baik. Itu sedikit pengenalan yang diperkenalkan oleh Dr. Nazri. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin bertanyakan soalan, yang ingin memberikan pandangan, yang ingin berkomen tentang apa yang berlaku, apa yang kita bincangkan, boleh tulis di ruangan di ruangan bawah untuk kita sama-sama kongsilah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua ada maklumat-maklumat yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita yang lain. Baik, sedikit latar belakang untuk isu kita pada malam ni. Kalau kita ingat pada awal April yang lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa negara kita telah menanggung subsidi petrol dan juga diesel berjumlah 6 bilion ringgit, Doktor. Sebuah susulan peningkatan harga bahan api ekoran perang di Iran. Pengumuman itu dibuat tak lama selepas penyelarasan semula subsidi budi 95 daripada 300 liter ke 200 liter. Terdapat desas-desus mengatakan bahawa kerajaan mengambil tindakan ini kerana tidak mampu menanggung subsidi yang tinggi dan dijangka hanya mampu bertahan sehingga Jun 2026. Tak lama ni Doktor, bulan depan je ni. Ya, bulan depan. Bulan depan sahaja Doktor. Baik, soalan saya yang pertama, maka jika benarlah
bulan Jun 2026 ni akan berlaku lagi teruk krisis ekonomi global ni, Doktor. Bagaimana krisis bekalan tenaga minyak global jika berlarutan sehingga Jun 2026 tadi akan memberi kesan langsung kepada ekonomi Malaysia? Adakah kenaikan harga minyak dunia kali ini lebih serius berbanding krisis tenaga sebelum ini pada tahun 1973 atau 2008? Doktor, silakan. Ya. Okey, terima kasih Saudara Ikmal ya. Krisis tenaga global ni dia merupakan satu isu yang agak kompleks lah. Terutama dia melibatkan geopolitik Timur Tengah. Jadi kenapa Timur Tengah ni kan? Timur Tengah ni merupakan nadi kepada bekalan minyak dunia. Jadi bila melibatkan bekalan minyak dunia, ada beberapa perkara yang ingin kita bincangkan pada malam inilah. Jangkaannya akan berlaku krisis yang berlarutan sehingga Jun 2026. Ini ramai di kalangan penganalisa ekonomi, kebanyakan termasuklah dunia memberi gambaran yang sedemikian. Jadi Malaysia juga tidak terlepas daripada berhadapan dengan situasi ini. Antara jangkaan, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai inflasi tolakan kos. Tolakan kos ni dipanggil cost push inflation lah. Dia akan berlaku apabila harga barangan dan perkhidmatan itu meningkat. Disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang terpaksa ditanggung oleh pengeluar. Jadi pengeluar kena naikkan harga. Terpaksa sebab kos tenaga tadi, minyak naik dan sebagainya. Jadi akan berlakulah apa yang dikatakan kenaikan harga barangan. Dia berbeza dengan apa yang disebut sebagai satu lagi yang dikatakan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan ini di mana orang ramai mempunyai terlalu banyak cash, banyak duit. Tapi apa nama ni, barang tak ada. Itu berbeza. Inflasi tolakan kos dengan inflasi tarikan permintaan ni. Jadi ini yang akan berlaku apabila berlaku kenaikan barangan dan sebagainya. Jadi apabila harga bahan api ni meningkat, sudah itulah kos pengeluaran, pengangkutan akan melonjak dan menyebabkan harga barangan keperluan harian kita juga akan naiklah. Kesan dia. Jangkaannya Jun lah. Tak lama beberapa minggu lagi kan. Jadi mengikut yang Saudara Ikmal tanya saya tadi, adakah krisis ini akan lebih parah berbanding dengan tahun 1973, tahun 2008 ya. Kalau kita lihat kembali, flashback balik berkenaan dengan krisis yang pernah berlaku pada tahun 1973, itu hanya melibatkan sekatan OPEC. Tekatan minyak OPEC. Itu tidak memberi kesan yang terlalu teruk lah, besar lah. Tapi ada kesan. Dan pada tahun 2008, dia melibatkan spekulasi pasaran. Spekulasi pasaran sajalah dari sudut harga naik dan sebagainya, harga minyak dan sebagainya. Tapi situasi pada tahun 2006 ni dia lebih mencabar ya. 2026 ni lebih mencabar. Kenapa? Saya boleh rumuskan tentang dua perkara jangkaan. Yang pertamanya kerana kebergantungan supply chain, rantaian bekalan. Dia melibatkan rantaian bekalan. Ekonomi dunia ni sekarang lebih kompleks, dia lebih berintegrasi, dia berkait. Bila berlaku satu gangguan di satu titik, dia akan memberi kesan yang menyeluruh. Ini yang dalam bentuk semua akan terkesan. Yang kita lihat hari ini, gangguan ni ialah perang antara Amerika Syarikat, Iran dan Selat Hormuz itu sendiri yang menjadi laluan penting. Kepada kapal-kapal kargo minyak ya. Itu yang pertama. Sebab kebergantungan rantaian bekalan tadi. Jadi bila dah gangguan tu berlaku, dia akan melibatkan keseluruhan secara global. Yang keduanya, kita lihat dalam ruang fiskal kerajaan, berbeza dengan tahun 2008. Tahun 2008. Kalau kita lihat pada tahun 2008, kerajaan hutang negara berjumlah 303 bilion. 303 bilion.
Sekarang selepas berapa tahun tu? 2008, 2026, lebih kurang 18 tahun 18 tahun. Kita punya hutang sekarang lebih kurang 1.3 trilion. Lebih kurang dalam berapa kali ganda tu? 4 kali ganda. Jadi perbezaan apa yang dikatakan krisis pada 2008, kerajaan berhutang, hutang negara pada masa itu lebih kurang 303 bilion. Tahun 2026 lebih kurang 1.3 trilion. Jadi apabila kita lihat tentang kadar hutang yang tinggi ini, sudah tentulah kita akan bercakap tentang aspek kemampuan kerajaan, ya. Kemampuan kerajaan, adakah kerajaan itu masih mampu untuk terus menyuntik subsidi yang bernilai berbilion ringgit ni, tanpa menjejaskan penarafan kredit negara. Kan? Jadi sudah tentu rasanya sukarlah bagi kerajaan untuk terus menampung dari sudut subsidi ni, ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita perlu lihat, perbezaan antara krisis tahun 1973 dan 2008 dengan 2026. Jadi agak parah lah. Agak parah, ya. Apa kesannya kepada rakyat? Apa kesannya kepada rakyat kalau berlakulah jangkaan ini? Yang pertamanya, kuasa membeli itu menurun lah. Sebab dengan jumlah gaji yang sama, rakyat hanya mampu membeli barangan yang lebih sedikit sebelum daripada ni lah. Sebab barang naik, duit gaji macam tu je, duit banyak tu je kan, dia tak mampu nak beli barang yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kos hari hidup sudah tentu akan meningkat lah. Keperluan-keperluan asas ni seperti makanan, pengangkutan, merupakan antara perkara yang pertama yang akan terkesan lah. Dan antara perkara yang saya nak sebut juga pada malam ni, kesan kepada rakyat, ialah risiko yang dikatakan risiko stagflasi, ya. Iaitulah dia akan melibatkan 3 perkara, ya. Stagflasi ini melibatkan inflasi tu, kadar inflasi akan tinggi, pertumbuhan ekonomi akan perlahan, dan yang ketiganya akan berlakulah pengangguran, peningkatan pengangguran. Itu antara kesan-kesan yang kita boleh lihat. Jadi ini kita sedang menuju ke arah itu. Jadi harap-harap kita cepat-cepatlah cari jalan penyelesaian, ya. Saudara Ikmal, ya. Ya, betul. Lebih kurang macam itulah. Betul. Baik, dia melibatkan penyelesaian dari segi kerajaan itu sendiri, bagaimana cara untuk mengatasi jangkaan-jangkaan yang telah dijangkakan ini. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tadi Dr. Nazri ada cerita tentang jangkaan pada bulan Jun ini, dan sekiranya berlaku, kesannya sekian telah disebutkan Dr. Nazri. Baik, kita nak cerita tentang sekiranya adakah Malaysia benar-benar terlindung daripada krisis minyak dunia, sebab kita ni adalah pengeluar minyak, Doktor. So kita bila pengeluar minyak, sepatutnya kita tak ada efek lah, sebab kita keluar minyak. Melainkan negara-negara yang tak ada minyak macam Thailand, Vietnam kan, yang negara-negara tu mungkin diorang akan terkesan lebih teruk lah daripada kita. So adakah kita ni terlindung daripada krisis minyak, dan juga sejauh mana penggantungan kita kepada bekalan minyak di Selat Hormuz sekarang ni, yang mana dunia bergantung kepada Selat Hormuz sekarang ni, sehingga mempengaruhi kos naik, kenaikan kos tenaga, kenaikan kos pengangkutan, kenaikan kos makanan, dan kenaikan kos industri ataupun logistik. Boleh Dr. Nazri terangkan? Walaupun Malaysia ni adalah negara pengeluar minyak dan gas, kita tetap akan terkesan. Kenapa? Kerana harga pasaran dunia ni, umpamanya Petronas, dia menjual minyak yang grade ringan ataupun tapis ni pada harga premium dunia. Namun kita jangan lupa, kita juga mengimport minyak mentah yang lebih murah untuk ditapis, serta produk petroleum lah. Jadi kita import minyak. Kenapa? Kalau kita lihat Selat Hormuz ni, apa kaitan Selat Hormuz ni dengan Malaysia juga kan? Walaupun tidak secara keseluruhan minyak tu, minyak kita ni datang daripada Selat Hormuz, tetapi kita kena ingat bahawasanya Selat Hormuz ni merupakan laluan kritikal, dan jika sekiranya ia terganggu, bekalan minyak global ni akan berkurangan secara drastik, ya. Sebab sekitar antara 20%
melibatkan bekalan dunia 20% datang daripada Selat Hormuz tu. Walaupun minyak kita tidak semua melalui sebagaimana yang saya sebut tadi walaupun minyak kita ni tidak semua melalui Selat Hormuz yang kita import, tetapi harga pasaran global tetap akan melambung tinggi sebab berlaku sekatan tadi tu. Nak tak nak kita kena terima hakikat bahawa harga minyak tu tetap naik. Jadi secara tak langsung kos logistik dan juga input industri di Malaysia juga akan meningkatlah. Jadi berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh MOF, Kementerian Keuangan, setakat April 2026, kita jangan lupa penggunaan minyak di Malaysia ni sekitar 700,000 tong sehari. Kita memerlukan 700,000 tong sehari. Jadi kalau kita lihat separuh, kalau kita lihat jurang pengeluaran versus dengan penggunaan. Walaupun kita ni sebagai negara pengeluar minyak, kita hanya keluar lebih kurang 350,000 tong sehari. Kita dapat keluar 350,000 tong sehari. Ini bermakna penggunaan harian kita adalah 2 kali ganda lebih tinggi daripada apa yang kita hasilkan. Jadi kita masih bergantung kepada import minyak. Masih tak cukup. Sedangkan bila berlaku sekatan dan gangguan di Selat Hormuz tu, kenaikan harga minyak itu berlaku. Ini global, masalah global ya. Betul. Jadi kebergantungan import ini disebabkan jurang tersebut. Malaysia perlu mengimport minyak mentah daripada negara-negara tertentulah, termasuklah daripada negara di sebelah Arab lah. Jadi risiko Selat Hormuz kepada Malaysia ni lebih kurang dalam 38% daripada minyak mentah yang kita import ni perlu melalui Selat Hormuz. Kena lalu juga. Lebih kurang ada satu kajian yang menyebut 38%. Maknanya ini menunjukkan bahawa kita secara langsung terlibat dengan gangguan itu. Bukan secara tidak langsung, memang secara langsung terkesan daripada gangguan tersebut, dan ia menyebabkan ketidakstabilan bekalan dan kos tenaga lah, tenaga negara. Itu dia. Baik, Dr. Nazri, kita tadi dah soalan pertama tadi pengenalan lah tentang jangkaan kesan. Lepas tu kita pergi kepada kita ni sebagai pengeluar minyak, adakah kita pun terkesan kan? Sekarang kita nak pergi kepada nilai ringgit. Nilai ringgit kita, dolar dan juga ringgit Malaysia kita. Adakah nilai ringgit Malaysia turut terkesan akibat ketidaktentuan pasaran tenaga global? Dalam situasi ini, Doktor, apakah cabaran terbesar kepada golongan berpendapatan rendah, terutama yang terlibat dalam pengusaha kecil dan sederhana PKS, menghadapi peningkatan kos operasi? Perlukah kerajaan memperkenalkan semula kawalan harga yang lebih agresif? Silakan Doktor. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kepada kebiasaannya nilai ringgit ni, bila harga minyak tu melambung, jadi keuntungan tu kepada Malaysia juga kan, sebab kita negara pengeluar minyak, kita jual minyak. Tapi kita jangan lupa, bila kenaikan harga minyak, mata wang kita tu sebagai mata wang komoditi, dia panggil kan, mata wang komoditi. Sepatutnya kita akan mengukurlah ringgit kita. Tetapi jika sekiranya berlaku krisis yang kita namakan krisis tenaga ni, sebenarnya dia akan menyebabkan pelabur-pelabur ni takut nak melabur, dan dia akan beralih ke USD lah untuk selamat. Nak lebih selamat. Jadi pada masa itu ringgit kita akan melemah lah. Jatuh. Pasal pelabur-pelabur tu dia bimbang. Nanti minyak tak cukup, tenaga kita jadi masalah, macam mana dia nak beroperasi, pelabur-pelabur tadi. Jadi menyebabkan mereka itu lebih berhati-hati. Jadi krisis tenaga ni tidak boleh dipandang rendah ringan lah, tak boleh. Kerana dia akan menyebabkan pelabur-pelabur tu akan lari. Itu benda yang kita kena ingat. Sepatut kebiasaannya bila minyak tu harga tinggi, sepatutnya ringgit tu mengukuh, kan? Tapi keadaan yang akan berlakunya mungkin sebalik tu. Sebalik tu. Baik. Dan kalau merujuk kepada soalan Saudara Ikmal tadi, apa cabaran PKS ni? PKS ni perusahaan kecil dan sederhana lah, atau disebut SME kan.
kita selalu lihat bagaimana PKS ni dia mempunyai margin keuntungan yang kecil lah. Kecil, dia tak besar kan. Lainlah sektor korporat yang besar dan sebagainya. Jadi peningkatan kos, umpamanya kos elektrik, pengangkutan, boleh menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga ataupun gulung tikar. Antara dua keadaan. Ada dua pilihan. Sama ada dia nak naikkan harga kan, sebab profit margin dia kecil. Jadi dia nak naikkan harga tadi tu, mampu ke dia naik dan adakah orang nak beli barang dia? Dia boleh survive tak? Dia boleh survive tak? Ataupun keadaan yang kedua, dia akan gulung tikar lah. Tutup lah. Berbalik kepada soalan tadi, adakah kerajaan perlu mengadakan kawalan harga kan? Kawalan harga ni sebenarnya dia penyelesaian jangka pendek sebenarnya. Penyelesaian jangka pendek, kawal harga. Sebab apa saya katakan kawalan harga ni sebagai penyelesaian jangka pendek? Kalau dia terlalu lama kita menggunakan kaedah kawalan harga ni, dia boleh menyebabkan berlaku pasaran gelap. Faham? Pasaran gelap. Atau black market. Atau berlaku kekurangan bekalan lah. Kerana peniaga-peniaga ni dalam keadaan macam ni, dia mengutamakan margin, dia tak akan jual murah. Betul. Dia tak akan jual murah. Dia ambil kira tentang kos-kos operasi, kos pengeluaran dia semua, minyak tu semua. Jadi akan lebih banyak bila terlalu menekan dengan kawalan harga ni, kemungkinan akan berlakulah black market lah. Dan barang di pasaran juga sukarlah untuk dapat. Sukar dapat dan menyebabkan peniaga-peniaga ni akan menaikkan harga. Menaikkan harga. Jadi ada kesan pro and con jugalah di situ ya, kalau kita buat kawalan harga. Saya tak nampak lagi setakat ni apa inisiatif yang akan diambil oleh pihak kerajaan lah untuk adakan kawalan harga ni. Itu saja. Baik, jawapan yang begitu tuntas saya rasa masuk akal, betul, dan memang sangat-sangat membimbangkan juga pada masa yang sama. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak ingatkan untuk tekan butang subscribe mana-mana yang belum subscribe channel podcast kita pada malam ini. Dan kalau boleh tekan butang share dan juga komen kalau tuan-tuan ada pandangan yang ingin dikongsikan bersama dengan kami tentang isu tajuk kami pada malam ni. Baik, kita pergi kepada soalan tentang sekiranya pendapat saya tanya, sekiranya Dr. Nazri, krisis ini berpanjangan, adakah berkemungkinan berlaku pengangguran besar-besaran dan penutupan industri macam gulung tikar tadi yang Dr. sebutkan? Bagaimana rakyat biasa kita boleh bersiap sedia menghadapi ketidaktentuan ekonomi akibat krisis tenaga? Mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton kita bagaimana kita semua untuk bersiap sedia sekiranya perkara-perkara yang doktor sebutkan tadi berlaku depan mata kita. Tak lama ni, bulan depan ni. Boleh doktor kongsikan? Kalau krisis ini berlarutan, sudah tentulah satu perkara yang akan berlaku dalam mana-mana krisis ialah pengangguran lah. Akan ada pengangguran. Ini yang membimbangkan. Terutama yang berkait dengan kita namakan sektor yang intensif tenaga. Antaranya yang saya lihat pembuatan dan juga penerbangan. Penerbangan. Sektor penerbangan. Ini antara perkara yang kita kena lebih berhati-hatilah. Yang pembuatan ni ramai juga rakyat kita yang terlibat, yang bekerja kan. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Sebab rakyat Malaysia ni dia tidak suka menyimpan. Simpanan dia tak banyak. Kalau kita tanya sekarang 100 ada tak? Belum tentu ada 100 kan? Betul. Seolah-olah rakyat kita hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini yang merisaukan kita ya. Yang pertamanya kita kena lihat dari sudut yang pertama, saya guna bahasa mudah lah. Kita kena mula menyimpan dana kecemasan lah, sekurang-kurangnya 6 bulan perbelanjaan, sebagaimana konsep yang diperkenalkan oleh Nabi Allah Yusuf AS ya. Ketika mana berhadapan dengan musim kemarau, datang 7 tahun yang musim yang subur ni, bersiap untuk berhadapan dengan musim kemarau 7 tahun yang berikutnya. Jadi perkara itu kita tidak boleh pandang mudah lah. Jadi kita kena lebih berjimat cermat,
simpan daripada gaji, kita masih boleh bekerja, bukan tak boleh bekerja kan. Selagi mana bidang pekerjaan kita itu masih lagi boleh beroperasi dengan baik. Jadi kita kena lebih berjimat cermat, berhati-hati dalam berbelanja, kurangkan perbelanjaan dalam perkara-perkara yang tidak perlu lah. Yang kedua Saudara Ikmal, kita boleh lihat tentang mengurangkan penggunaan tenaga. Kalau kita lihat, beralihlah kepada pengangkutan awam. Kalau kita naik kereta sekarang kan, kurangkan guna kereta, guna LRT, guna MRT, guna bas. Ada lagi sekarang di Kuala Lumpur kan, elektrik. Bas elektrik. Kalau Kuala Lumpur ni adalah bas elektrik kan. Jadi kita beralih ke transport itu, sebab nak kurangkan. Tapi kereta pun kena start juga, sekali-sekali tu kena panas juga enjin kan. Tapi begitu keadaan dia, kurangkan penggunaan kenderaan ni yang menggunakan minyak ni, supaya lebih berjimat lah. Itu yang kedua. Saya kira apa yang saya lontarkan malam ni benda yang kita senang dan boleh buat. Yang pertama tadi, simpan sikit-sikit. Yang kedua, kurangkan penggunaan kenderaan kita ni, banyakkan guna kenderaan awam. Lepas tu yang ketiganya, pada pandangan saya lah, kita kena menguasai kemahiran digital ataupun ekonomi gig dia bagi kan. Anak-anak muda sekarang banyak menggunakan ekonomi gig ni untuk tidak bergantung kepada satu sumber. Jadi at least duit gaji tu kita simpan sikit. Nak buat belanja makan tu, sekarang ni kita order, contoh kita jual makanan ataupun apa-apa yang berkait dengan ekonomi gig lah, yang boleh dilakukan. Walaupun tak banyak kita lakukan, at least kita boleh simpan satu hari tu RM20 ke RM30 ke. Jadi kita kena pelbagaikan sumber pendapatan. Tak perlu kita fikir bisnes yang besar-besar, tak perlu. Kita kena start daripada sekarang. Sebab kita tak boleh jangka berapa lama krisis ini akan berlarutan. Tu lebih kurang 3 perkara. Boleh buat kot Saudara Ikmal 3 benda tu kan. Mudah je. Mudah. Dia tidak melibatkan kos, tidak melibatkan orang lain, dia melibatkan diri kita sahaja kan. Baik. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tadi Dr. Nazri, kita dah pergi dalam Malaysia, kita nak pergi tentang global pula. Bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, China, Rusia mempengaruhi pasaran minyak dunia? Mengapa negara Islam yang kaya dengan sumber minyak masih gagal menjadi kuasa ekonomi yang stabil dan bersatu? Ya. Ini lebih kepada, kita lihat kepada geopolitik kuasa besar lah, dan juga negara Islam. Kalau kita lihat Amerika Syarikat ni, dia mempengaruhi melalui pengeluaran shale oil dan juga simpanan strategik lah. Dia mempunyai simpanan minyak yang banyak lah Amerika Syarikat ni ya. Saya tak nak mengulas apa yang dikatakan shale oil ni. Dia dapat minyak tu daripada batuan, sumber batu, soil lah, yang ada kandungan minyak. Itu Amerika banyak yang tu. Itu kita bincang lain nanti. Konteks lain. Jadi dia ada simpanan minyak itu. Itu Amerika Syarikat. Kalau kita lihat pula Rusia, dia mempunyai pengaruh dalam OPEC. Rusia ni. Rusia juga negara-negara dia juga mempunyai minyak kan. Jadi dia boleh mempengaruhi OPEC. Dan yang ketiganya China. China ni kita kena ingat, dia adalah pengguna terbesar dunia yang menentukan tahap permintaan. Dia yang kontrol. Dia banyak menggunakan minyak lah. Jadi China ni adalah antara pengguna terbesar. Negara Islam ni Saudara Ikmal, dia banyak bergaduh lah. Negara Islam krisis kita tengok dari sudut geopolitik. Contoh perang antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Negara-negara Arab yang lain kan, yang mengizinkan negara mereka menjadi base tentera. Tengok, kita lihat bagaimana Iran menyerang base-base tentera itu. Jadi mereka ni seolah-olah tak nak terlibat dalam isu-isu yang seumpama ini. Dia lebih penting kan, boleh saya katakan sebagai dia lebih mengutamakan perbezaan agenda politik domestik lah.
Negara masing-masing nak jaga pengaruh, nak jaga negara sendiri, macam tu je. Dia tak fikir sangat kepada dunia luar yang lebih global. Itu antara kita lihat daripada kesan geopolitik lah. Itu benda yang saya boleh komen lah. Okay. Baik, seterusnya saya nak tanya sedikit lah pendapat ataupun mungkin ada pandangan, mungkin ada suggestion, cadangan yang mungkin Dr. Nazri boleh lontarkan dalam konteks Malaysia. Apakah langkah strategik yang perlu dilakukan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import tenaga, Doktor? Silakan, Doktor. Kalau saya baca lah daripada ataupun saya lihat daripada analisa yang dibuat untuk mengurangkan kadar import ni, kebergantungan import ni ada 3 perkara lah. Yang pertamanya dia katakan transisi tenaga. Transisi tenaga ni kita kena mempercepatkan penggunaan tenaga baru. Antaranya solar dan juga hidrogen. Solar dan hidrogen. Saya ingat dulu masa saya terlibat dengan training sumber manusia. Ada seorang ni, trainer saya ni dulu dia lama lah di Jepun. Dia belajar di Jepun, dia bekerja di Jepun. Dia bercakap, dia kata kita ni kena guna hidrogen lah. Kereta kita semua. Dia bercakap ni berapa belas tahun yang lampau lah. Saya kata macam mengarut je kan masa tu. Tapi bila berlaku krisis yang seumpama ni, isu yang seumpama ni, saya teringat balik idea tu. Dia beritahu kita dah mula kena start lah hidrogen ni, kata dia, teknologi hidrogen ni. Jadi ini antara gantian tenaga solar dan juga hidrogen. Macam di China, solar banyak. Dia banyak menggunakan solar di China. Kalau kita naik train yang jauh kan daripada satu tempat ke satu tempat, kita tengok di kiri kanan tu dia ada macam ladang solar. Kanan tu dia dah lama bergantung kepada solar ni. Dalam masa sama dia juga menggunakan minyak lah. Itu antara perkara yang kita sepatutnya lakukan. Di Malaysia ni kurang lagi. Tak banyak lagi ya. Dan yang keduanya, untuk mengurangkan kadar kebergantungan import ni, kita kena ada apa yang kata e-mobility. E-mobility ni menggalakkan penggunaan kenderaan EV lah, elektrik. Malaysia dah mula kan, dan ada insentif yang diberi dalam pengurangan cukai sebagai contoh yang diumumkan oleh kerajaan. Ini antara kaedah-kaedah untuk menggalakkan rakyat menggunakan kenderaan EV ni. Tapi kenderaan ni mahal sekarang. Mahal. Tapi kalau boleh beli, dia boleh mengurangkan kos tenaga tadi. Dan yang ketiganya ialah security makanan lah. Security makanan. Kita pun ada kementerian apa ni? Makanan kan, sumber makanan ni kan. Untuk mengurangkan import makanan ni, kita kena memperbanyakkanlah teknologi yang katakan smart farming dan sebagainya. Jadi kerajaan kena lebih serius lah dalam menekani security makanan. Kalau boleh saya tambah sikit. Boleh, saya nak beritahu, mungkin ramai daripada kita di luar sana yang mungkin terlepas pandang ataupun kurang mengikuti perkembangan yang berlaku di Malaysia ni. Tentang pelan kesinambungan bekalan minyak negara ya. Kerajaan telah merangka satu pelan kesinambungan bekalan minyak negara. Mana idea yang bagus kita ketengahkanlah ya. Mana benda yang bagus kan. Tak ada masalah. Sebab sebagai satu langkah sandaran utama untuk menghadapi krisis tenaga ni. Jadi mengambil kira simpanan sedia ada yang dijangka hanya bertahan sehingga Jun 2026 ni, kerajaan kita telah mengambil satu langkah yang drastik melalui pelan kesinambungan bekalan minyak negara. Yang pertamanya, mencari sumber bekalan alternatif. Ini misi Petronas lah. Oleh kerana laluan Selat Hormuz ni disekat, jadi kena cari alternatif lain. Antaranya daripada Afrika Barat dan Amerika Latin. Walaupun dari sudut logistik kosnya tinggi lah nak dapatkan minyak ni kan daripada kawasan tu, tetapi kalau kita lihat
dia lebih selamat lah berbanding dengan risiko geopolitik di Timur Tengah sekarang yang tidak menentu. Jadi kerajaan sekarang sedang melalui Petronas sedang explore untuk mencari sumber baru lah daripada Afrika Barat dan juga Amerika Latin. Dan juga peningkatan pengeluaran domestik lah, mengoptimalkan pengeluaran dari pelantar minyak di perairan Sabah dan Sarawak bagi menampung keperluan penapisan tempatan secara kecemasan. Ini yang langkah-langkah yang kerajaan sedang buat lah. Sedang buat sekarang. Yang kedua, bermula 1 Jun 2026 diperkenalkan biodiesel B15. Bila kita sebut biodiesel ni, campuran 15% minyak sawit lah. Biodiesel ni dulu kita pernah dengar kan cerita biodiesel. Kena minum minyak kelapa sawit. Jadi kelapa sawit lah. Itu antara benda yang diambil lah. Dan yang ketiganya ialah penumbuhan reserve petroleum yang strategik. Ini dia diperkenalkan oleh kerajaan, langkah-langkah yang diambil lah. Seterusnya dilakukan langkah penjimatan dan survival domestik. Kita tengok kerajaan umum, pembatalan majlis rumah terbuka, Aidilfitri dan sebagainya, dikatakan untuk menjimatkan tenaga lah. Itu langkah. Lepas tu sekarang ni bekerja dari rumah, BDR. Dah diperkenalkan. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Penyasaran semula subsidi budi 95 ini pun antara perkara-perkara yang dibuat. Seterusnya kawalan penyeludupan lah kepada supaya tidak berlaku ketirisan. Dan yang kelimanya, langkah yang diambil oleh kerajaan ni kerjasama serantau ASEAN bagi mekanisme perkongsian bahan api serantau dia bagi. Ini pelan kesinambungan yang telah diambil oleh kerajaan. Kita harap dengan apa yang diambil oleh kerajaan dengan explore dengan yang saya sebut tadi Afrika apa tadi di kawasan Afrika Barat dan juga Amerika Latin ni sikit sebanyak boleh menampung sumber tenaga kita. Sumber tenaga kita. Itu saja. Baik, Dr. Nazri, kita pun dah ke penghujung rancangan podcast Fikrah kita pada malam ni. Yang terakhir, soalan yang terakhir dan mungkin pergi kepada kesimpulan keseluruhan tajuk kita pada malam ini. Apakah pengajaran besar kepada rakyat Malaysia daripada krisis tenaga global ini, terutamanya apabila melibatkan sesuatu isu yang berlaku bukan dalam kawalan kita, Doktor? Silakan. Saya boleh rumuskan di sini ada 3 perkara. Yang pertamanya, kepelbagaian. Kita mesti mempelbagaikan sumber. Jangan bergantung kepada satu sumber tenaga ataupun satu rakan dagang sahaja. Kita kena pelbagaikan. Kalau seandainya kita masih bergantung kepada minyak Selat Hormuz dan bergantung dengan minyak yang hanya ada kepada kita, dia akan banyak menjadi masalah lah. Kan? Jadi kita kena cepatlah, termasuklah mempercepatkan yang saya sebut tadi, tenaga baru tadi, solar dan juga hidrogen tadi kan. Yang keduanya, kerajaan ni kena lebih bersikap proaktif lah kerajaan sebab subsidi petrol ni perlu diteruskan. Saya sebagai seorang penganalisa dalam bentuk untuk ekonomi Islam, kita melihat subsidi ni tidak boleh dihapuskan, tak boleh. Nampak ke arah tu ke Dr. Nazri rasa? Kemungkinan ia akan berlaku kalau kerajaan tidak dapat menampung kos tu. Kemungkinan 100% subsidi kemungkinan akan berlaku benda tu. Penarikan balik subsidi ni. Allah. Cuma saya nak pesan dalam ekonomi Islam, saya nak sebut sikit lah sebagai rumusan subsidi ni berkait rapat dengan prinsip maslahah kepentingan awam dalam Islam, dan juga disebut al-adalah, disebut sebagai amanah, kebertanggungjawaban pemerintah. Berasaskan kepada prinsip tasarruf, dikatakan tasarruful imam. Maksudnya apa? Tanggungjawab pemerintah. Kaedah FIT menyebut tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah ke atas rakyat mesti terikat dengan maslahah. Kok mana pun, macam mana pun, subsidi ni mesti diteruskan. Kalau tak banyak pun, sikit mesti diteruskan. Kerana itu prinsip yang kerajaan kena pegang, berasaskan kepada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam, itulah apa yang saya sebut tadi, maslahah dan juga amanah. Itu antara benda yang kita tak boleh
abaikan, dan jangan sesekali mana-mana pemerintah cuba menghapuskan subsidi ni. Kesian pada rakyat. Ya, betul. Harta hasil ni semua adalah perlu digunakan untuk rakyat, bukan kerajaan mencari kekayaan. Dan yang ketiganya, kita kena lihat dari sudut kekuatan domestik yang saya sebut tadi lah, pengajaran besar yang kita kena ambil. Yang pertama, kita jangan bergantung kepada satu sumber. Yang kedua, kerajaan kena bersikap proaktif dalam meneruskan subsidi ini. Dan yang ketiganya, kekuatan domestik lah. Kekuatan domestik ni ialah memperkukuhkan ekonomi dalaman kita dan rantai yang bekalan tempatan adalah benteng terbaik lah untuk kita terus meneruskan kehidupan rakyat dan sebagainya. Jadi jangan lupalah untuk kita mempelbagaikan sumber makanan, security makanan tadi dan sebagainya, supaya pergantungan makanan itu tidak kepada import. Itu antaranya lah 3 perkara yang saya sebut. Jadi sebenarnya saya kalau ada ruang waktu, nanti kita bincang pasal perspektif Islam pula kan. Saya tak ada masa sekarang ni nak bincang. Waktu kita pun terhad ya. Terhad, dan waktu konteks kita terhad. yang lain juga kan, tajuk yang lain. Baik, insyaAllah. Macam mana kita nak bincang tentang simpanan strategik negara. Saya suka juga nak bincang tentang apa yang disebut konsep Al-Hima. Al-Hima ni konsep simpanan strategik negara. Mungkin kita boleh bincang lain kali lah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Nazri Mansor atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, ilmu dan juga maklumat yang dikongsikan santai tapi penuh dengan ilmu dan pandangan yang membuka mata kita semua pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Nazri atas perkongsian. Semoga perbincangan kita pada malam ini dengan tajuk kesan krisis ekonomi global kepada rakyat Malaysia. Tajuk ini memberi sedikit sebanyak kepada kita semua dan para penonton untuk kita sebenarnya memahami realiti ekonomi semasa serta cabaran yang sedang dihadapi oleh rakyat kita semua pada hari ini. Dan kepada anda semua yang mengikuti podcast Fikrah dari Minda ke Masa, terima kasih kerana menyokong kami terus menonton sehingga ke hujung rancangan, hingga ke hujung siaran ini. Dan tekan yang masih lagi menonton sehingga hari ini, dan tekan butang subscribe. Jangan lupa, saya ingatkan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan kongsikan podcast ini supaya lebih banyak manfaat perbincangan ini sampai kepada mereka yang mungkin terlepas pandang untuk menonton kita bersama-sama pada malam ini. Baik, saya Ikman Ibrahim dan kita akan jumpa lagi episod yang akan datang dengan pelbagai lagi topik-topik yang menarik semasa yang dekat dengan rakyat. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi